Di mana nih? Di duduk bawah. Sini di Kuantan. Aku tergelincir kamu nanti. Di sini ke situ. Heri, jangan pegang-pegang tanganku. Kenapa Aku pikir begini? kain lap tadi. Ramai orang. Kasar macam kain lap. Queue panjang tak? Sampai digombak be orang berbaris. Sampai tol Gombak. Kopiok. Mana datang sini? Lana Ling, thank you beb. Panjang barisan, sangat panjang. Apa cantik? Apa cantik? Tapi laju lah kita. Kenapa? Gitu. Lagi. Boleh. Aiman pergi Aiman pergi parking lori. Aiman parking lori. Aina sakit perut. Aina betul-betul berak. Hanifa tempatku bergatal, kau tempatku melapor. Aku mau kentut tapi ramai orang di belakangku, macam mana nih? Ya, boleh, mari. Kenapa nih gelapnya? Nih. Sama siapa yang kakak bawa? Ayah kak. Oh ya kak. Ayah kak. Sangka kawan juga. Bukan. Handsome kan? Ya kak. Sibuk. Kau jangan try ayah aku pula. Alah, kita kan bestie. Boleh sayang. Kesian adik ni. Handphone basah adik di sini saya lap adik. Okay. Abu. Kejap. Kejap Apa? Gambar. Okey. Sama. Boleh sini sikit Sial korang hujan. Ya Allah, lecun dah. Korang memang hobi suka mandi hujan Tak, demi aktif. Ya Allah, korang terbaik lah. Oh, tengok korang. Sanggup lecun tau baju dia. Thank you Safa. Thank you korang sanggup hujan. Korang memang awes semua lah. Okey, sama. Weh, kesian weh diorang. Hujan-hujan. Kau tahu aku dalam kereta tadi kan? Aku tengok diorang beratur lagi. Tarik lagi sini, kuatkan orang meja. Sayang, sini sikit sayang. Sini sikit. Bukan awak je sayang yang ni. Lelaki tak boleh sayang. Perempuan je. Okey. Boleh sayang.
Tak Tak tangkap gambar pun. Bila masa? Oh, jap. Cuma aku kopiah satu. Bro. Fai. Siapa Fai? Kak Fai. Baik, dia nak gambar. Korang malam ni kita orang last tau. Last day dekat sini. Ni baru lepas berhenti hujan. Hujan-hujan pun orang beratur. Kesian diorang tau. Booth kita orang ni next time kita orang nak extend booth lah, boleh tak? Untuk kalau hujan nanti orang duduk dalam booth tu je. Boleh sayang. Basah saya ingat kan? Okey, sama. Muka awak macam muka adik saya punya kakak ipar. Ayah, muka dia macam akak Arul ya. Macam akak Arul. Kan? Kau terimalah sifat ni. Dia pakai full putih, dia tak sayang baju dia tau. Aki. Mudanya ayah. Hai Aki, sebagainya. Bella umur 30 sama umur. Sama. Ya, ada orang cakap ayah mudanya. Dahsyat ada gigi. Bolehlah cakap tu sengih. Ya, ayah. Ibu. Ayah saya baru sampai. Ingat siapa lah dia buat macam ni ibu tadi daripada belakang? Lu kan tak suka lelaki buat macam tu kan? Tak, sebab dia ada gigi, dia boleh bagi. Bella. Oh, ayah rupanya. Habis kau ingat tadi aku pegang tangan siapa, Daus? Tadi kau ingat aku pegang tangan siapa? Tahu kan? Kawan-kawannya kan, kawan sekolah kan, apa sekolah kan. Cuma ayah boncet dia sekarang. Dulu kita ada berani. Mana pun aku Sekejap kopiah. Ya sayang. Daus.
durian. Baru aku cabut dalam live tadi aku mau durian. Dia tengok live kau. Ya Allah, terima kasih ya. Kau rembat durian siapa ya? Salah. Gimana kau ambil? Ayah Ya kak, terima kasih. Baru aku cakap dalam live mau durian. Gimana kak? Anak toke durian. Oh ya kak. Oh, ya pokoknya satu. Kak, anak toke yang turun tau. Haus. Dia suka makan durian tapi Bella tak suka makan durian. So Bella tak boleh jadi bestie Daus. Bella tak boleh jadi bestie Daus sebab Bella tak suka makan durian. Aus. Aus. Aku tak boleh jadi bestie kau. Kenapa? Sebab aku tak makan durian. Ya kak. Tak. Kadang-kadang family aku kan, family aku tak mau ngaku aku ni family dia. Oh. Kerana aku tak makan durian. Asal makan durian kan? Aku je tak makan durian. Ayah makan durian kan? Ibu gila durian kan yang family kan? Aku seorang je. Aku anak angkat. Tak percaya. Kau tanya ayah ke ibu? Jumpa Aldo masa bayi kat mana? Kat tepi tu sampah kan? Ayo. Nasib jumpa bayi dekat tepi sampah tu cantik. Sebenarnya aku ni bukan anak ibu dengan ayah. Aku tak tahu aku anak siapa. So aku tak makan durian. Tahu tak? Aku anak saya. Macam pelik gila. Tahu anak malkodok. Okay, terima kasih kak bagi durian. Baru aku mau cakap durian kan dibagi saya. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki dan selalu. Thank you banyak-banyak. Ya, semoga murah rezeki ya. Gambar boleh jom. Terima kasih ya. 3M, wow mantap. Terima kasih semua support kami di sini. Aslah. Jangan kau cakap cantik di sini. Baru mau bergambar. Dah selamat makan. Nanti makan Sini tu. Kejap sayang. Tengah masak, tengah menggoreng. Okey. Untuk ibu mengandung jangan baris ya, terus ke depan. Siapa yang rasa mengandung lah. Okey. Sebab aku faham Beb, orang mengandung macam mana. Sebab aku pernah juga. Kalau perut buncit, berbaris sampai di tol gombak ya. Sampai gambar dengan kau. Dengan aku, dengan Asla. Tiga. Ya, boleh. Cepat Asla. sorry. Bagi keluar siap-siap lah kan?
Oh, ini nah. Selamat kan. Saya jualan. Tapi kasih dulu di sini. Ya, Daus saya mengandung, mari sini. Aku paham tuh perasaan mengandung, Beb. Beb ya. Jom. Apa? Isteri saya minat betul awak. Ya, belum kasih. Dia minat awak gitu saya. Terima kasih. Oke, jom. Oke. Korang kat mana, Daus? Di Kuantan. Oke. Kopia is coming.